Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jangkaan agihan dividen sekitar 5.8 hingga 6.3% bagi tahun 2025 mendapat reaksi positif pemegang kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Kadar itu juga dianggap nilai munasabah berdasarkan pendekatan tadbir urus KWSP yang menitik beratkan kelestarian dana dan disokong dengan prestasi pasaran global yang menunjukkan pemulihan baik. Melihat prestasi positif itu juga menuai reaksi dan harapan pelbagai daripada penyimpan KWSP yang rata-rata berharap ia dapat membantu ahli mengharungi musim perayaan yang mendatang. Eksekutif swasta Muhammad Aizat, umur 32 tahun, berkata agihan dividen 6.3% oleh KWSP akan memberi keyakinan tinggi kepada pencarum. Agihan 5.8 hingga 6.3% dilihat nilai pulangan cukup baik sekaligus menunjukkan dana itu diurus cekap oleh pihak KWSP. Saya berharap nilai dividen itu terus meningkat dan dapat membantu ahli memiliki simpanan mencukupi menjelang usia persaraan, katanya. Dia juga berharap dividen yang kompetitif itu juga boleh dipertimbangkan untuk musim perayaan. Apabila ada dividen, harapnya kerajaan dapat mempertimbangkan juga sejumlah nilai dapat dimasukkan ke akaun 3. Ini penting untuk perancangan hari persaraan bagi menampung keperluan harian dan juga kesihatan yang semakin meningkat. Dividen yang baik bermakna ada lebihan atau wang tambahan hasil simpanan bertahun-tahun, katanya. Sementara itu, penganalisis ekonomi dan juga Exco Persatuan Ekonomi Pengguna dan Keluarga Malaysia MACFEA, Profesor Dr. Noradli Rizwan Shah Muhammad Dali menasihati ahli atau pemegang KWSP lebih berhemah dan berhati-hati dalam penggunaan wang persaraan mereka. Prestasi dividen KWSP dijangka 6.3% adalah berita baik untuk pencarum, berikutan simpanan mereka akan berganda atau bertambah. Namun, jika pencarum teruja untuk mengeluarkannya melalui akaun ketiga KWSP bagi perbelanjaan perayaan, ia tidak mencapai objektif sebenar, katanya. Menurutnya lagi, jumlah wang persaraan atau simpanan yang mencukupi ketika persaraan perlulah melebihi RM600,000. Semoga kita dipermudahkan segala urusan dan dilimpahi rezeki. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.